Bila kita sebut tentang pengambilan pelajar, terutamanya adik-adik kita yang berminat untuk nak sambung belajar ke institusi TVET ataupun kemahiran, salah satu platform pengambilan pelajar yang official adalah di UP_TVET. Di mana kalau anda nak mohon program institusi TVET kerajaan ataupun swasta, semuanya dekat UP_TVET. Tapi situasi ini mereka mendapat WhatsApp daripada institusi satu-satu institusi di mana menawarkan temuduga diploma TVET MQA pada tarikh sekian dan juga pada masa sekian dan juga tempat sekian. So selalunya WhatsApp ini adalah daripada ejen yang dilantik oleh kolej-kolej swasta menawarkan program-program untuk anda di temuduga. Sekiranya layak, anda akan dapat ataupun akan ditawarkan program tersebut. So kalau tanya saya untuk berkaitan dengan ini, dia adalah satu perkara yang anda boleh cuba juga. Sekiranya anda mohon program UP_TVET, hari itu tak dapat tawaran, dah buat rayuan pun tak dapat juga. Ini adalah salah satu tempat untuk anda boleh pergi juga untuk tengok adakah program-program yang ditawarkan memenuhi minat bidang yang anak-anak tuan-tuan puan apply. Sebab program yang mereka tawarkan basically adalah yang telah ditauliahkan. Cuma mereka yang melaksanakan temuduga ini adalah ejen yang dilantik oleh pihak kolej swasta tersebut. So sekiranya anda nak dapat valid ataupun tidak, anda pergi temuduga tersebut. Sekiranya anda dapat tawaran program tersebut, tanya kolej mana. Adakah kolej itu berdaftar dengan pihak berwajib ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan pastikan sebelum anda buat deposit membuat bayaran pendaftaran, pastikan kolej yang anda daftar itu anda tahu kolej mana dan adakah ia telah ditauliahkan oleh pihak kementerian.